Satu lagi nak tanya kan, macam mana boleh kurus ni? Itu rahsia. Nak beraya. Okey. Tengok kenapa Moktis berjaya sampai ke seluruh Malaysia. Kalau sebelum ni orang Turki kan, orang Turki pun sampai ke sana. Sebab apa? Bos turun padang sendiri apa? Bos turun padang sendiri. Dia kalau kata bos duk goyang kaki kat office dia tak jadi apa, tak jadi. Jom kita pergi depan nak tengok. Guys, hari ni Kak Usna sangat bertuah sebab mai terjah dan dapat jumpa dengan bos Moktis. Bos perempuan jadi bos tak ada kot. Dia dekat Kilang. Dia ada kat Kilang. Hampa dulu hampa kenal Moktis dengan aiskrim seluruh Malaysia dan juga sampai ke Turki kan hampa. So hampa depa lah ni ada lagi nak buat menu kat Kangkak Jaya ni, warung lemak ni. Dan Kak Usna mai ni sebenarnya nak ucap terima kasih atas sokongan depa Kak Usna Furniture bertahun-tahun lamanya. So nak tanyalah kan, daripada mana mai idea lemak ni? Okay, actually kita dah study. Aiskrim ni dia secondary punya makanan. So kita kena ada satu yang menu makan masuk dalam kita punya outlet lah. Tapi yang risau kat sini semua akan ada gelato, ada aiskrim, ada soft aiskrim, ada. Mokti takkan hilang. Mokti kan ada. So sambil tu kita akan ada sini ruang-ruang ayam goreng. Sini ayam goreng panas-panas Tengok dulu kita goreng, memang kita show goreng panas-panas. Macam ayam gepuk itu tu ke? Kita ada kedai gepuk kan. Tapi kat Sarawak, kat Kuala Kangsar kan. Masya-Allah. Cuma ini kita goreng panas-panas, and then sini ada 20 lebih jenis lauk. Apa pilih lah. Apa pilih nak makan apa? Jangka akan dibuka. Sebelum bulan Mei. Sebelum bulan Mei. So apa? Kena support weh. Kena support sebab Kak Usman yakin sedap. Kalau bulan puasa, Kak Usman dah try dah juga. Hampa kalau mai Perlis, hampa wajib singgah Kangkak Jaya, Mokti, warung lemak dekat ni lah Kangkak Jaya hampa cari. Nanti hampa mai jumpa bos dia. 2 tingkat atas bawah. Itulah 2 tingkat. Saya tak naik. Sekali kalau ni saya nak naik. Ke bos nak bawa naik? Boleh. Jom.